Bergu lelaki Cina Liu Xiaolong, Qiu Zihan bagaimanapun tidak diberikan kemenangan mudah apabila digasak pemain pasangan Korea Selatan yang berada di ranking lebih baik Ko Sung Hyun, Lee Yong Dai sebaik set pertama dibuka. Setelah beberapa pertukaran mata berlaku, Xiaolong Zihan masih kekal mendahului bergu nombor 3 dunia itu sebelum akhirnya menamatkan set 21-19. Di set kedua, saingan lebih sengit ditampilkan, kedua-dua gandingan menyaksikan beberapa rally panjang dilakukan. Namun bergu nombor 15 dunia dilihat lebih menyerlah dan tidak langsung pamer keletihan untuk sekali lagi menguasai set kali ini 21-17. Terdahulu mata kemenangan Cina disumbangkan bergu campuran Zhu Chen Ma Jin yang menewaskan Ko Sung Hyun yang bergandingan dengan Kim Ha Na 21-13, 21-15. Sementara juara Olimpik 2012 Chen Long menepati ramalan mudah meraih mata kedua buat Cina dengan menewaskan perseorangan Korea Selatan Lee Dong Kyun 21-15, 21-10. Sementara itu, Ketua Jurulatih Cina Li Yongbo lontar cabaran kepada negara lain untuk cuba gugat dominasi Cina yang disifatkan sudah mula cipta legasi baru. Bagi Yongbo, kejayaan membawa pulang kejuaraan Piala Sudirman kali ini lebih manis kerana barisan pelapis di bergu lelaki Liu Xiaolong, Qiu Zihan yang menghadirkan kegemilangan. Kerana itu, Yongbo berasakan Cina sentiasa perlukan cabaran agar mereka sendiri terus dambakan kejayaan di pentas antarabangsa. Saya sudah mula lihat negara lain menghampiri kredibiliti Cina. Kami tidak akan sesekali taksub dengan kemampuan sendiri. Namun tidak bermakna kami tidak akan impikan untuk merampas setiap kejuaraan. Pendekatan Cina yang tidak terlalu yakin dengan kemampuan sendiri wajar jadi iktibar kepada setiap negara terutama Malaysia yang mahu capai kejayaan sama seperti Cina. Bagi Yongbo, cara terbaik untuk melakar gemilang adalah mudah. Setiap individu daripada pengurusan sehingga pemain perlu ada rasa mahu untuk bekerja keras. Tidak ada istilah dominasi buat Cina kerana kami berkorban untuk setiap kejayaan. Kalau dikaji secara mendalam, tidak ada dominasi ketara daripada Cina. Inilah keputusan akhir Piala Sudirman 2013 di antara dua kuasa besar badminton yang memihak kepada Cina dengan kemenangan mudah dalam setiap perlawanan.